Asalnya benda ni ada kat Indonesia je. Orang panggil es jeruk. Sekarang ni dah ada kat Manjung, nama dia buah jeruk. Yang ni limau madu. Kalau yang ni orange biasa. Tapi kalau betul-betul es jeruk, kita pakai limau madu lah. RM7 sampai RM10. Es rambuzo Yakult campur dengan yogurt, dia rasa refreshing sikit. Kalau tropical tu orange campur dengan buah makisa. Dia masam-masam manis. Limau madu ni tak ada gula pun okey. Dia ada manis dia lah. Dia memang manis. Jadi kita orang kena buang biji dia. Kalau tak buang biji nanti rasa pahit. RM2 lebih. Banyak apa? Kenapa kecil sangat? Ni memang yogurt. Aku ingat mainan. Pasti ada gula. Kalau pure tak ada gula. So siapa yang mencari minuman yang sihat, carilah pure. So yang this one pure. Bukan aku punya. Dia rasa ringan sebab tak ada gula. Dia punya ada markisa. Tapi dia ada palpi dia. Nice. Sedap limau. Panas-panas, kena betul-betul fresh. So kita minum sekali dengan buah markisa. Dia rasa masam-masam. Daripada markisa, strong bau apa? Aroma limau madu. Sedap ah. Kunyah-kunyah. Sawan bocor lah. Takkan cepat sangat. Dia terlalu fresh tu. Aku tak boleh deny lah benda ni. Lepas Caltex. So daripada Caltex, korang boleh tengok belah sini. Dua jiwa.